Di telaga inilah tempat hilangnya cincin warisan Rasulullah SAW yang dipakai oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kami pernah bercerita tentang perkara ini pada video sebelum ini dan ada sebut tentang perkara buruk yang berlaku. Seorang sahabat bernama Khaisamah berkata yang kehilangan cincin itu membawa kepada perkara yang buruk dan perkara buruk itu adalah pemberontakan terhadap pentadbiran Khalifah Utsman bin Affan. Satu hari, kumpulan pemberontak daripada Mesir, Kufah dan Basrah bersetuju untuk adakan satu pertemuan dengan Khalifah Utsman radhiyallahu anhu dan untuk menuntut beberapa perkara, dan beliau sendiri bersetuju untuk menunaikan tuntutan tersebut. Ketika kumpulan pemberontak itu dalam perjalanan pulang sebab dah habis tuntutan, mereka bertemu dengan utusan ke Mesir dan mendapati pada utusan itu terdapat satu surat yang ada cop rasmi dan surat itu mengandungi satu perintah untuk mereka. Mereka pun berpatah balik ke Madinah untuk tunjukkan surat itu kepada Khalifah. Tapi surat itu bukan dari Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Jadi pemberontak Syiah yang Marwan bin Al-Hakam yang bertanggungjawab membuat surat tersebut dan mereka menuntut agar Marwan diserahkan. Tapi Khalifah tak mau tunaikan perkara itu. Akibat keenganan itu, pemberontakan diteruskan dan rumah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dikepung selama 22 hari dan pada kemudiannya beliau sendiri sekaligus menamatkan zaman pentadbiran beliau. Sekarang ini, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu sedang berehat berhampiran dengan Rasulullah SAW, iaitu di Baqi' dan terletak dalam kawasan Masjid Nabawi. Dan jika kita ingin menziarahi Utsman bin Affan yang berada di Kurang Baqi' dalam kawasan Masjid Nabawi itu, boleh sertai kami dalam melalui Umrah Cinta Rasul yang akan berlepas pada 23 Julai nanti. Boleh ke borang logo di bawah ni dan boleh jumpa ikuti kami untuk video-video yang lain.